Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama dengan Cik Murad dan salah seorang pendidik kita di Pasir Gudang. Kita nak tanya sekarang ni perkembangan. Cikgu, baru-baru ni kementerian kan ada buat satu rombakan baru. Apa pandangan cikgu? Boleh cikgu terangkan apa benda rombakan tu? Ada satu rombakan tu ialah murid yang 6 tahun naik darjah. Dan terus Dalam 6 tahun tu yang naik darjah. Itu salah satu yang betul. Ni minta pandangan. Sekarang ni, bila isu timbul berkaitan dengan anak umur 6 tahun boleh dengan sukarela berdaftar atau tidak. Kemudian keluar berbagai cerita daripada netizen yang mengatakan luar negara tu umur 6 tahun dah masuk darjah 1. Dah amalkan lama. Tapi Malaysia baru nak buat. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Cuma, kenapa perlu option? Kenapa perlu sukarela? Kenapa tak buat terus? Kalau kata Malaysia akan buat bermula anak-anak umur 6 tahun ke sekolah, kenapa tak diwajibkan? Tak perlu option. Kita akan berjumpa setengah, mungkin satu kelas ada 5 orang budak umur 6 tahun yang selebihnya 7 tahun ataupun 12 tahun umur 12. Okay, kita sekarang datang di ahli majlis. Di majlis Pasir Gudang lah. So, mungkin ada dalam satu kelas ada 12 orang umur 6 tahun, selebihnya 7 tahun. Nanti budak ni naik teratur satu. Yang seorang ni umur 12, yang seorang umur 13. Macam Tak fair. saya tak tahu nak ulang macam mana nak cakap. Biasanya itu kita panggil soft launching, tapi apa maksud cikgu? Okey. Tadi bermula dah Aisyah katakan. Kita bagus fiction pun orang tak setuju. Apalagi kalau kita bagi hasilkan 6 tahun tu masuk tahun 1 lagi lah semua tak setuju. Jadi pandangan saya itulah pentingnya peranan DLA dan peranan KPM sendiri dalam mengaplikasikan dan garis panduan untuk tahun nanti. Contohnya macam tadi dalam satu kelas ada murid 6 tahun dan ada murid 2 tahun. Tapi saya rasa mungkin garis panduan tu akan diturunkan untuk 6 tahun satu kelas, tahun 1 dan 2 tahun di split lah kan, diasingkan 1 tahun satu kelas. Jadi pengurangan tu yang seperti saya cakap tadi awal tadi, pihak KPM kena bagi lah kelas tu cukup ke tak. So dia program macam asimilasi lah. Mula-mula macam tu. Tapi makin lama terjadi terus lah 6 tahun terus kan. Ya betul. Saya pergilah kita macam tuan cakap tadi negara-negara lain 6 tahun dahulu kenapa kita lambat. Kita baru kena bermula lah. Kan untuk jadi negara maju. Kan kita kena bermula macam yang cakap kena berani berubah. Dengan realistik benda yang realistik yang masih boleh dalam realistik tu setakat jadikan tahun 6 tahun naik tahun 1 tu bukan masalah terlalu besar. Jangan kata pernah satu ketika dulu waktu kita ada PTS. Saya betul tahun 1 mungkin tahun 3, 24 tak ada isu pun masa tu. Ada negara macam kat tadi nanti naik dari sekolah menengah dia lebih awal. Jadi terlompat ni. Tahniah lah. Yalah kita sebab dekat sini Sebagai cikgu dia tak lupa. Satu ketika dulu sewaktu Dr. Mazli Malik menjadi Menteri Pelajaran Pendidikan memperkenalkan kasut hitam. Oh, masa tu protes daripada netizen ramai, terlalu ramai. Tapi bila nampak berkesannya kasut hitam ni, dan kita kekal sampai sekarang, pasal kita tahu zaman saya sekolah pun kasut sekolah kadang-kadang tak basuh. Jadi apa lagi kasut hitam? Ada yang marah dan sekarang ni dah mula terbiasa. Jadi sama juga kalau darjah 6 ni pada awalnya memang ada bantahan lah. Tapi ni semua macam cikgu cakap lah. Ni untuk masa depan anak-anak kita, untuk ke arah Malaysia yang lebih maju. So, saya simpulkan sikit je. Saya kat sini, saya sangat-sangat berterima kasih dengan PMX. Banyak memperkenalkan yang baru. Banyak perubahan yang kita nampak sekarang ni terlalu banyak. Dan PMX betul-betul bekerja untuk kita.
untuk masa depan kita, untuk masa depan anak kita. So mudah-mudahan kalau daripada saya mohon dapat PMF kekal lagi satu penggal, kalau boleh dua penggal lagi bagus. Tapi kita dah tahu tak boleh. Mungkin dapat lagi satu penggal, saya yakin rakyat Malaysia dapat lebih banyak. Mudah-mudahan. Okey. Tadi cerita tadi saya tambah sikit lah, Hafiz. Jangan pasal cerita pasal kasut hitam tadi kan. Kasut hitam ni tak ada isu sebenarnya. Apa nak letak kasut hitam kan, kasut biru ke, kasut hijau ke, kasut merah ke, kasut coklat kan tak ada isu sebenarnya. Benda tu sama saja kan. Kalau dah minta dia bukan isu kan. Jadi kita dah saran tu biasa. Tapi untuk kita selaraskan supaya kasut hitam tahun pertama dapat terus. Masa tu dah mandi bagi 2 pilihan, 2 tahun pilihan. Pakai putih, pemulih, hitam pemulih. Lepas tu baru kita ada lah, maksudnya ada progress dia macam kita. Masing-masing lah, masih pelan-pelan. Perlahan, ya. Tapi kita kena ada perubahan kata. Kalau saya pilihan maksudnya abang cakap tadi memang ada dan saya sangat setuju dan banyak pada manfaat pada rakyat termasuk anak-anak kita lah, BBM, anak-anak kita semua. Satu lagi tadi. Okey. Saya masih belum berpuas hati sebenarnya. Apa tadi manfaat kepada pelajar-pelajar yang 6 tahun tadi masuk darjah 1? Manfaat pada generasi masa depan. Apa ni sebenarnya manfaat tu? Masih lagi macam vague, macam terlalu general. Apa yang masukkan manfaat, sedangkan bagi saya, bagi kita, kalau kita keluar daripada konteks pendidikan ni, semasa sebuah negara dapat pendapatan daripada sebuah negara datang daripada cukai. Cukai ni hanya boleh dicukai kepada golongan yang dah bekerja dan sebelum bersara. Inilah masa dia. Masa kerajaan akan kutip cukai. Adakah kerajaan sekarang terdesak sampai terpaksa naikkan tempoh bersara, turunkan tempoh habis belajar supaya dia dapat tempoh cukai ni lagi lama? Ini kita just soalan luar daripada konteks. Faham tak maksud saya? Lanjutkan tempoh bersara dan Turunkan tempoh habis belajar, maksud kena cepat kerja kan. Dan bila 6 tahun tu maksud dia akan cepat habis diploma, betul tak? Contohnya. terima kasih Tuan. Saya belum ada tak putih daripada pihak sendiri atau pelajar saya yang mengatakan umur bersara itu belum ada. Betul. Tapi ada cadangan. Itu sekarang cadangan daripada Datuk Ajarinat untuk 65 tahun dia ikut negara negara nanti. Jadi dah saya bagaimana pakai untuk tingkatkan bersara itu. Saya rasa dia tidak ada kerana mengenai menggunakan betul negara, tempatan negara. Itu tak ada. Terus sebagai satu pemain dua nanti akan option di mana tahun satu ni naik tahun satu 9 tahun dan untuk lanjutan umur bersara itu juga saya rasa kemungkinan besar dibagi option. Siapa yang nak saja. Dah dewasa dah semua mungkin ada ujian kesihatan dulu sebagai ujian diagnostik ini untuk naik pada bukan persarahan dia kena mohon dan kena ada ujian kesihatan. Jadi kita cakap sihat baru boleh. Ada macam gitulah kan. Jadi saya rasa tak ada kena mula. Dan mengenai awal untuk habis belajar tu juga ialah satu proses sesuai dengan dalam sekarang lah. Kalau kapan dulu macam kita bermalam itu. Zaman sekarang macam tadi tu macam murid anak murid 6 tahun sudah tahu. Jadi kat situ mereka lebih lebih main dari tentang mengenai dunia persekitaran dengan bantuan teknologi. Jadi saya rasa kita pasal mencukai pendapatan dan dikaitkan dengan masyarakat dan pada saya lah satu proses perubahan sesuai dengan pandangan dunia. Berat ada komen? Sebab pasal ni saya tak nak komen banyak lah pasal saya tak sama. Hari-hari bekerja kan? Lain bagi dia bekerja untuk ayat. So bagi saya pengalaman kita lebih banyak juga. Ramai kita jumpa orang yang pencen awal. Dia tak besar tapi cukup time dia terasa berhenti. Dan dia tak tahu dia nak buat apa. Kalau boleh dia nak bekerja lagi tapi kat umur dia dah tak boleh bekerja. Dan diorang ada yang jumpa tak ada skim pencen. Jadi diorang perlukan pekerjaan. Jadi dengan dia pekerjaan cadangkan macam cikgu cakap tadi boleh mohon. Kan kita boleh nampak peluang menjana ekonomi dia sendiri. Sekurang-kurangnya dia masih berbakti pada negara. Dengan pengalaman yang dia ada tu,
Dengan kita bandingkan dengan pendatang-pendatang baru, pengalaman orang lama ni mahal. Sayang kalau dia pencen awal, dia tak ada sumbang apa-apa lagi. Jadi, keputusan pada dia, bukannya dipaksa. Kalau dia rasa dia masih nak menyumbang, rasanya dia lakukan. Boleh. Apa tu ada banyak soalan saya boleh Ah. boleh counter tu. So, soalan dia satu. Hari ni, moderator terlalu banyak soal. Kan, moderator semangat sebab ada banyak feedback. Dan banyak lagi soalan. Contohnya macam tadi buat tak apa. Kita ada panggilan ni. Panggilan hangat. Cik, apa? Daripada mana tadi? Dari sini. Di sini aku. Saya soalan. Macam sekarang yang kita balik pada yang tadi lah, pendidikan awal, seawal 6 tahun ni. Apa signifikan ataupun peranan prasekolah tu? So, kat di atas sebelum ada yang ni lah, ada option untuk ya hantar anak seawal 6 tahun untuk masukkan darjah 1. So, yang prasekolah ni peranan dia macam mana? Adakah dia akan diteruskan ke? Ataupun akan ada, yalah macam sekarang kita tengok ni, macam-macam akan ada lah persepsi macam mak ayah yang anak tahun lepas nanti orang gagal nak pada slow. Tapi dia satu dah awal dan apa bayar dia lambat ke belakang. Rasa dia jawab tadi. Jadi so, Oh. Boleh jawab tadi. Nanti kau. Kejap